Tapi orang cakap, kalau kita biasa dengar, makin kuat, makin dia berani, benda tu bukan kat luar, dekat dalam. Aku cakap lah, ayah kalau dengkur, lepas tu buka pintu. Lepas tu buka pintu, ayah tidur, lena yang tak ada suara, tapi suara tu masih ada. Ayo. Tapi dia dah macam, kau tahu aku kan, lepas tu dia macam, tapi bunyi harimau. Tahu tak harimau? Tapi bunyi dia mendengus yang macam bagi masuk. Tapi orang cakap, kalau kita biasa dengar, makin kuat, makin dia berani, benda tu bukan kat luar, dekat dalam. Makin kuat, Makin berbunyi, macam real, berbunyi. benda tu dekat dalam, bukan kat luar rumah. Macam dia around berlegar situ je. Berbunyi harimau. Bunyi rimau yang macam mendengus tu. Lepas tu, sebab dia punya dengus tu, yang buatkan rumah ekor. Maknanya daripada hutan ayah bawa. Hiking. Baru-baru ni. Macam bunyi tu lah, tu first time Emilia dengar bunyi yang ekor kuat macam tu.